Okey, anda nampak tak apa yang Rena nampak sekarang ni? Anda nampak macam bentuk wow kan? Tapi Rena nampak USD. So macam mana tu Jom Rena tunjukkan. So Rena buka platform eBay, Rena nampak ada orang kita jual postcard yang ada gambar wow. Ini pun ada permintaan. Macam ni je kita boleh menjana pendapatan 19 USD. Jadi korang nampak tak? Idea tu datang macam tu je. Kalau korang pun selalu berjalan sana sini kan, boleh nampak orang luar negara dia sangat sukakan barang yang ada nilai tradisional culture sesebuah negara. So walaupun postcard ni ada gambar wow pun kita boleh jual dekat platform eBay. Alright. So dalam video ni Rena nak ajak anda semua untuk belajar. Join sama-sama dengan kita punya peserta-peserta kelas Exportpreneurship yang dah jana pendapatan dalam USD. Dalam kelas kita akan cover apa yang anda kena buat sebelum anda mulakan perniagaan dekat platform antarabangsa dan jana pendapatan dalam USD. Teknik ni sebenarnya anda akan belajar dalam kelas Exportpreneurship. Alright. Untuk elakkan anda buat kesalahan-kesalahan yang besar dan anda akan berhenti dekat tengah jalan. So kita tak nak macam tu, dah buka akaun, lepas tu 2-3 hari akaun kena suspend, dah tak semangat nak berniaga online. Sedangkan kalau anda berniaga produk yang sama dekat Malaysia, kita hanya tukar sahaja platform ke luar negara, anda dapat keuntungan yang berganda dalam USD. Bukan cakap kosong tapi peserta-peserta kita punya alumni Export Overseas Academy yang telah berjaya buat jualan mereka dekat platform antarabangsa dan dah dapat mereka punya keuntungan pertama dalam USD. 504.95 USD macam tu. Total item 9. Bersih $700 dan terjual dalam 11 barang. $700. Tahniah, alhamdulillah. Total sale kami ada 208 order dan jumlah jualan 11,136.18 USD. 9,000. 11,000. $11,000. Jadi kalau anda nak jadi macam diorang ni, senang je. Klik link dekat bawah, register kelas Exportpreneurship sekarang ni dan mula jana pendapatan dalam USD.